Jika hanya ada satu senaman untuk membantu melegakan sakit belakang bawah atau leher, inilah dia. Sediakan tuala dan mari kita mula. Kerana di sini anda tidak perlu muda, kurus atau sangat fleksibel untuk melakukan senaman ini dan memperbaiki keadaan tulang belakang anda di rumah melalui pergerakan yang betul. Apabila sakit belakang mempunyai faktor atau komponen mekanikal, iaitu ketegangan terkumpul, pergerakan tersekat atau kelemahan pada tulang belakang, sakit berlaku di tempat yang mempunyai pergerakan berlebihan, di mana ia terlalu banyak bergerak, di mana ia terlalu terbeban. Bahagian tulang belakang yang tersekat, yang terhalang, tidak sakit kerana ia tidak bergerak. Dan ketidakseimbangan seperti ini tidak akan kelihatan pada ultrabunyi, sinar X, MRI atau imbasan CT. Jenis ketidakseimbangan yang paling biasa pada tulang belakang kita adalah seperti ini. Bahagian cervix dan lumbar terbeban. Banyak bergerak dan sakit mengimbangi sekatan, kekakuan pada tulang belakang toraks. Kesakitan berlaku kerana tulang belakang mengimbangi sekatan itu. Ia adalah sakit akibat pampasan. Dalam kes ini, mengambil ubat tidak banyak membantu kerana pampasan akan terus berlaku. Jadi, untuk membantu anda, senaman ini akan menggerakkan bahagian yang memang perlu digerakkan. Ia akan melonggarkan dan melepaskan sekatan pada tulang belakang toraks untuk melegakan leher dan pinggang. Tengok, menarik kan? Cantik. Ambil tuala yang lembut, lipat di tengah, macam ni, secara memanjang, dan lipat sekali lagi, kali kedua. Tuala itu akan jadi jalur yang lebih lebar, sekurang-kurangnya 1,5 jengkal lebarnya. Di sini, kita akan lipat separuh lagi, sekali lagi, dan sekarang, buat gulungan. Tujuannya adalah supaya jadi gulungan besar macam ni dan sangat lembut. Nampak? Macam mana nak buat? Awak akan baring dengan gulungan lembut ni di paras toraks, di paras dada, di paras belikat, di paras coli. Dalam posisi macam ni, awak baring perlahan-lahan dengan kaki dibengkokkan. Kalau awak rasa macam tengah memaksa, rasa sakit, rasa tak selesa, laraskan ketinggian ni sejauh mana awak baring, guna bantal. Letak bantal, baring. Kalau rasa masih memaksa, letak bantal kedua. Atau, kalau rasa tak cukup legangan, rasa perlu regang sikit lagi, keluarkan bantal. Laraskan ketinggian, guna bantal supaya awak boleh baring dan rileks semaksimum mungkin tanpa rasa takut dan tanpa sakit, okey? Biar saya letak sini, sebab saya tak perlukan dia. Supaya leher awak selamat, awak akan selangkan jari-jari awak, letakkan tangan di belakang leher dan sokong seluruh leher. Okey? Tak perlu sentuh siku di depan sini. Ini hanya untuk lindungi bahagian leher. Baring perlahan-lahan. Cuba untuk rileks sebanyak yang awak boleh. Di sini, awak akan rasa seperti sedang melegakan tekanan, melegangkan, membuka sendi-sendi tulang belakang toraks. Perlahan-lahan, kita sedang membuka, menghilangkan sekatan pergerakan pada tulang belakang toraks. Awak akan berada dalam posisi ini selama 1 minit, bernafas dengan sangat santai dan beri perhatian semasa melepaskan nafas. Nikmati gelombang ketenangan yang datang bersama hembusan nafas. Setiap kali awak melepaskan nafas, awak akan rasa sendi-sendi awak. Ia hampir seperti apabila awak tarik jari dan bunyi pop itu keluar. Ia cuma sendi-sendi yang terbuka. Dan itulah sebenarnya apa yang kita sedang lakukan di sini. 1 minit dengan pernafasan yang sangat perlahan, betul-betul fokus semasa melepaskan nafas, betul-betul fokus pada relaksasi. Bahagian kedua senaman ini adalah hanya meluruskan kaki sejauh mana yang mudah dan selesa. Anda akan rasa sekarang bahawa regangan itu, perasaan meregang, meluruskan, turun ke seluruh bahagian pinggang. Ia tidak hanya berada di bahagian cervix dan toraks. Ia turun ke seluruh tulang belakang. Sekali lagi, 1 minit lagi. Bernafas perlahan, rileks sebanyak yang anda boleh. Anda boleh tamatkan senaman selepas minit kedua ini atau lakukan tahap lanjutan, iaitu hanya dengan mengangkat tangan. Biarkan tangan di atas dan di sini anda akan rasa dada terbuka. Rasa regangan ini datang ke bahagian depan tulang belakang toraks. 1 minit lagi untuk rileks dan bernafas perlahan. Hati-hati semasa bangun, jangan terus menjatuhkan badan ke depan dan bangun. Anda akan bawa kaki, bawa tangan, perlahan-lahan baring mengiring. Dan selepas itu, anda akan duduk.
Supaya sekatan ini tidak kembali, untuk mengekalkan pergerakan, elakkan kesakitan datang semula, lakukan senaman ini sekali sehari. Tetapi anda boleh gunakan senaman ini sebagai cara untuk melegakan bila-bila masa anda perlukan. Tujuannya adalah untuk anda gantikan ubat rileks otot, ubat tahan sakit, ubat anti radang yang anda ambil sendiri dengan senaman ini. Langkah seterusnya ialah memperbaiki fascia, iaitu lapisan pada tulang belakang. Dan saya tunjukkan cara yang sangat mudah untuk melakukannya dalam video ini. Hanya klik di sini pada skrin. Dan jika tulang belakang anda rasa lebih longgar, lebih lega, fikirkan tentang seseorang yang ada sakit belakang, ada masalah tulang belakang di bahagian pinggang, di leher. Dan hantarkan video ini kepada dia. Saya akhiri di sini dulu. Salam hormat dan jumpa lagi.